Satu ketika, satu malam lebihkan jam 1 pagi, Ustaz singgah di satu kedai mamak dan semua. Ustaz minum order air teh. Bila sampai air teh tu, Ustaz minum, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz minum sekali, 2 kali. Nak kata teh tu, gelas dia panas tak? Dia kan kita tarik. Ustaz minum sekali, 2 kali. Masuk kali 3 kan, gelas tu pecah, meletup. Bam, meletup dan semua. Dan tu semua, bila dia meletup tu, gelas tu hancur lebur. Dan bila Ustaz tengok pada orang-orang dalam kedai tu, semua toleh ke atas. Dia toleh ke atas. Ustaz tanya, kenapa abang tengok atas? Sebab kami nampak satu benda terus jatuh masuk dalam gelas awak, kata. Meletup gelas tersebut. Inilah tuan-tuan semua, dia panggil santau. Santau ni kita takut semua. Santau ni kita tak tahu siapa yang hantar. Sebab tu tuan-tuan, kita jangan underestimate seseorang tu. Jangan underestimate keadaan dan jangan underestimate seseorang yang kita jumpa. Sebab kita tak tahu keadaan tu berlaku bila. Ini berlaku pada Ustaz. Alhamdulillah, nasib baik tuan-tuan. Ustaz, kita ada amalan yang kita lakukan di mana amalan tersebut tuan-tuan baca itu ayat wal yatalattaf wala yush'iranna bikum, ada itu ayat daripada surah Al-Kahfi. Tuan-tuan baca, kan tuan buka Quran, ada yang tulisan merah tu wal yatalattaf wala yush'iranna bikum. Ada tuan-tuan baca sekali saja dan semua, insya-Allah kalau ada santak, ada racun dalam makanan atau minuman anda, gelas tersebut akan pecah. Dan paling bagus kan kalau tuan tak sempatlah bila berlaku pada seseorang. Contoh, anda dah baca, anda dah selamat, tapi seseorang di sebelah kita terkena santak. Apa yang tuan-tuan lakukan? Inilah paling bagus sekali. Tuan-tuan menggunakan dipanggil GTA ataupun garam, tameng, aswad dan semua. Jam ni tuan-tuan semua hanya 1 cubit saja tuan-tuan. Tuan-tuan buka, tuan-tuan buka saja dia. Tuan-tuan ambil 1 cubit dan tuan masukkan dalam mulut orang yang terkena santak tersebut dan bagi dia makan, insya-Allah dia terus akan sedar tuan-tuan. Sikit tak payah banyak tuan-tuan, letak dalam lidah dia tuan-tuan, insya-Allah. Ataupun kalau tak boleh, kalau dia tak boleh buka mulut apa semua, tuan-tuan masukkan dalam air, tuan-tuan kacau, masukkan dalam mulut, insya-Allah. Dengan garam-garam ini panggil the black salt ataupun kalanamak, yang mana yang ni dirumus khas untuk santau dan semua. Ustaz dah buat pengisian dengan amalan-amalan yang mana memang amalan yang tahap tinggi, yang mana kalau orang terkena santau, insya-Allah dia akan dapat selesaikan masalah santau, insya-Allah. Kalau anda ingin dapatkan, hubungi admin untuk dapatkan garam tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.